Eid Mubarak. Taqabbalallah minna wa minkum. Wa kullu am wa antum bi khair. Selamat Hari Raya semua. Semoga Allah terima segala amal ibadat kita sepanjang Ramadan. Semoga Allah terima puasa kita, solat qiyam kita, zikir munajat, doa dan segala infak yang kita lakukan sepanjang Ramadan. InsyaAllah semoga Allah terima. So hari ni kami dah ready ni. InsyaAllah nak pergi solat raya di embassy for the first time. Sepanjang duduk di Qatar ni tak pernah lagi. So insyaAllah semua the whole family tengah bersiap-siap. Ni abang rumah. Belakang rumah ni dah start dah. Kalau boleh dengar. Kita tengok. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tengok ni. Buka rumah. Oh. Ready? Happy which one? This one or this one? So kita makan dulu sebagai sunnah. Ni. Gerak menuju ke macam ni. solat Eid. So kita ni makan apa ni? Apa? Jelly. Gummy bear. Gummy bear. Worms lah. Okay, apa ya? Gummy bear. Okay. Kami tengah bersiap-siap untuk pergi ke embassy. Kita nak solat raya. Tu lah kereta tak basuh, barai gila. Tak sempat cari masa nak basuh kereta. Macam mana anak-anak semua? Ready? Hujan. Eid Mubarak. Taqabbalallah minna wa minkum. Let's go. Bismillah. Okay, bismillah. Nak cari location ni. Ada ni location embassy Malaysia. Benda kira tak ada weh. Aduh. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Oh, sesak tadi. Depan rumah ni. Belakang rumah tu je ada solat raya. Okay. Takbir tu. Let's go. We takbir, okay? All the way to the embassy. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakaat yang pertama 7 takbir. Yang kedua dengan 5 takbir. Untuk antara takbir itu ada riwayat lah. Kalau di Malaysia kita diselangi dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tapi ada juga kaul yang mengatakan tidak perlu. Dan kalau di sini di Qatar tak perlu sebenarnya.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimatullah. Sekalipun baru saja kita terasa kehadiran Ramadan, sedar tak sedar sebulan telah berlalu bersama dengan keberkatan yang dibawa pergi. Tirai Ramadan tahun ini telah dilabuhkan, kehadiran Syawal tanda saat kemenangan telah muncul. Sama-sama itu bergambar, bertanya khabar, sesama rakan taulah, kawan-kawan sesama kita. InsyaAllah. Anak lelaki, perempuan, baby, Ucapan raya semua berhadapan. for YouTube. Selamat Hari Raya. Kids, one more time, okay? Make a long line, don't push, make a long line, okay? Don't push. Everyone again. It's your friend, huh? Aisha. Aisha, how are you, Aisha? Long time no see. Go, guys. Afia, go with Umi. Amni, here. Go with kakak. Iman, go. Umi. Kata makan-makan sampai pukul 10 tengah. Banyak dah habis. Jangan simpan. Diorang macam etik diorang macam tu ni, kam. Diorang settlekan yang pagi dulu. Lepas tu diorang tengok ada makanan ekstra apa semua. Terima kasih Kedutaan Besar Malaysia Doha atas jemputan raya tahun ni. Terima kasih. How's it good? Yeah? Show me duit raya, You want? How much? How many you get? It's only 10 everyone. It's 20. Okey, dah selesai sambutan raya di embassy. Jadi kita nak pergi ambil gambar pula. Kita pergi ambil gambar photo session. Panas ni. Oh, pergi ambil gambar ke? Kau tak pakai baju raya dah ni. Dah tak balik cabut dah ni baju raya ni. Kau nak pergi, kena pergi sekarang. Abang. Pergi je lah. Kita pergi satu tempat je lah. Okey, kita dah selesai dah photoshoot dekat Old Doha Port. Macam biasa Iman buat perangai tak membantu, tak kooperatif. Iman. Ya jaga jantung. Iman ni memang tu lah. Iman tak nak ambil gambar. Kita must try satu lagi lah kat rumah. One more photo shoot at home. Cepat adik. Nantilah. Sabar. Say Eid Mubarak Umi. Adik first. May Allah accept all our Habis salam Umi. Sayang Abi dengan Umi. Umi tak kiss pun. Kiss Umi. Mana adik punya ni? Mami. Ya. Yeah, Afia, kau. Ni Iman. Umi. Salam Umi. Nah. Sorry. Salam Umi. Sorry pula. Say Eid Mubarak to Umi. Go. Iman. Everybody have their own set. Iman come. Abang, come. Dah purple. Okay. Tengok lagi. Iman salam. Then change you Afia. Iman salam first. Okay. Eid Mubarak memang. Okay. Budi tu kan. Malam qiyam, malam Quran recitation. Okay. Mana sama dengan adik kan? Bagi yang Iman bagi kat adik. Afia bagi kat dia. Come, let me give back to you. Ni Afia. Come. Oh, the pink one is gonna be for Kakak Afia. Amni, last one. Kakak jumpa kakak. Amni. Tengok Amni.
lah bangai macam ni. Mubarak, may Allah accept all everything, read Quran, pray, wake up for sahur. Okay? Okay? Budak pandau ni. Nah. You wanna, you don't want? Dah. Dah. Boleh rekod tu pasal ni.